selanjutnya salam hormat, salam kuat, salam berkumpul pada stadium Berkumpul Super Kuantan melakukan perlawanan Hassani mencari ruang melihat pergerakan Mahdi Harahap yang dicari. Dia lepas ataupun tidak. Oh, berjaya lepas, melepaskan percubaan. Kepintaran yang ditunjukkan oleh Mahdi Harahap, mana dia berhasil untuk bergerai jaringan di awal permainan di babak yang pertama. Itu isyarat yang ditunjukkan oleh Mahdi Harahap dan jaringan yang dilakukan. Kita lagi cuba untuk bergerak. Penguasaan penuh dilakukan oleh JDT Iqmal Syarin. Untuk gol yang kedua JDT. Kita dapat lihat bagaimana satu pergerakan yang cukup tersusun diatur oleh JDT. Kita lihat Andres itu pada awalnya mencari Iqmal Syarin, Hanifah, Nur Akmal, kembali percubaan dari Nur Akmal. Satu rebatan deras yang dilepaskan oleh Nur Akmal untuk jaringan yang ketiga. Dia JDT juga merupakan jaringan ketiga pribadinya. Terus itu Nur Akmal meneruskan larian dan peluang untuk Nur Akmal. Segalanya serba menjadi pada hari ini untuk Nur Akmal. Meledak jaringan yang kedua pribadinya pada hari ini. Jaringan yang keempat untuk JDT, dia baru saja melakukan jaringan ketiga. Dia, kalau kita boleh lihat bagaimana lariannya itu, maknanya ada vision yang cukup jelas. Terus Ambia sekali lagi. Ini sebenarnya isyarat yang dilakukan oleh Firdaus Ambia tadi. Bertenang dahulu, tengok saya buat gol. Inilah jaringan yang dilakukan oleh Firdaus Ambia untuk jaringan kelima bagi JDT setelah percubaan pertama tadi tidak berjaya, tetapi kali ini ringan seterusnya dapat dilakukan, dapat untuk dilarikan, dapat disekat. Adresito mencari ruang, melepaskan percubaan dari Adresito. Hilang bola, memang Adresito akan terus saja lepaskan percubaan terus ke arah pintu gol JDT. Ini yang berlaku dalam perlawanan ini. Untuk jaringan ke-6, nampak kepuasan yang ditunjukkan oleh Joao Almeida dan gol yang dilakukan oleh Adresito memberikan sepakan sudut kepada ATM. Dan Redan berjaya dalam situasi sepakan sudut itu untuk mencari jaringan pertama. Mereka sebenarnya boleh melakukan ini yang sedang dibuktikan oleh ATM. Kita lihat tidak sebenar-benar jaringan dapat dilakukan oleh ATM. Mencari jaringan yang kedua, tertewas buat kali kedua Zainal Zahin. Dengan Ismail Firdaus terus saja menyemarakkan semangat anak-anak buahnya. Kita naik Iqmal Syarin. Ruang Iqmal Syarin. Lihat gaya yang ditunjukkan oleh Iqmal Syarin. Gerakan yang cukup mengelirukan lakukan oleh Iqmal Syarin untuk jaringan yang ketujuh. Lihat letakkan ke dalam gawang JDT dari Bukhari Samsudin, dapat untuk dihalang di tepis. Sedikit pun tidak berganjak. Isham Zulkifli, kuasanya ditunjukkannya. Iqmal Syarin, kosong di seberang sana. Lepaskan percubaan dari Nur Akmal. Meraihkan jaringannya. Hasil dari gerak balas serangan yang cukup laju dilakukan oleh JDT ke-8.
dalam perlawanan ini. Juga gol yang kelima secara keseluruhannya masuk atau tidak, ataupun sudah masuk. Masuk. Bola itu masuk ke dalam gawang JDT. Ada tambahan jaringan yang berlaku. Baru saja memperkatakan bagaimana jaringan yang dilakukan oleh Nora Kemal tadi. Namun ATM membalas dengan jaringan di hujung saingan. Dan betulah tamatnya aksi perlawanan mempamitkan pasukan ATM dan juga JDT untuk perlawanan yang ketiga pada hari ini. Agak lambat untuk mereka mencabar kedudukan JDT dengan keputusan penuh ATM 3 JDT 8.